Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini kami daripada Istikes bersama dengan Kindness Malaysia menyatuni anak-anak daripada Pertubuhan Ihsan Al-Syakur Rawang ataupun Pakias, di mana hari ini kami membawa mereka ke Maidin Subang untuk membeli peralatan sekolah, pakaian sekolah untuk program Back to School. Daripada pihak Maidin. Hari ini kita tolong bantu kanak-kanak daripada kebetulan anak yatim lah. Kita tolong diorang untuk cari barangan sekolah. Saya rasa sangat senang hati dapat tolong diorang. Kita beli barang ramai-ramai dekat Maidin Subang. Lepas tu saya ambil salah satunya kalkulator sebab tahun ni saya nak SPM. So kalkulator kan penting kan. Kita ambil kalkulator lah. Lagi apa lagi adik? Ada baju sekolah, jalan alat tulis semua ambil. Cantik. Kepada semua penyumbang Istikes yang selama ini sentiasa memberi sokongan, kami doakan diberi kemurahan rezeki dan serta diberkati oleh Allah. Terima kasih banyak kepada penyumbang Istikes. Teruskan memberi sokongan kepada kami.